Biar lambat untung asalkan tidak kena scam. Simpan emas memang lambat untung. Tetapi, jika anda tidak menabung emas sekalipun, duit anda tetap akan habis. Jika melabur dalam saham, anda masih boleh rugi. Dan antara kelebihan simpan emas adalah duit simpanan anda 1 sen pun tidak akan bocor. Harga 100 gram gold bar ini pada Januari 2025 adalah RM40,000. Hari ini, harganya sudah mencecah RM57,000. Simpanan anda yang asalnya RM32,000 tidak bocor, malah untung RM17,000 pun tidak bocor. Kebanyakan mereka yang menyimpan di ASB atau tabung haji, apabila dividen diumumkan, ramai yang sudah berkira-kira untuk mengeluarkan dividen. Walaupun simpanan asal anda tidak bocor dan kekal nombornya, tetapi nilai duit anda semakin hari semakin rendah akibat kejatuhan nilai ringgit. Sebab itulah penyimpan emas, mereka lebih cepat kaya berbanding mereka yang menyimpan wang. Tetapi, pastikan simpan emas anda jadikan sebagai simpanan masa depan, bukannya untuk guna esok ataupun bulan depan. Atas saranan pakar kewangan Tuan Azizi Ali, simpan wang untuk belanja harian sebanyak 1 ke 2 bulan belanja di bank, simpan kecemasan 3 ke 6 bulan pendapatan di ASB dan tabung haji, dan selebihnya simpan dalam bentuk emas untuk simpanan yang anda tidak gunakan dalam masa 2 tahun. Jadi bagi yang peminat nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas, dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.